Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Faril. Dan saya Haja Sofia dan kami dari TVPSS. Pada hari ini kami akan menunjukkan suasana sesi pendaftaran bagi tahun 2025 bagi tingkatan 4. Okey, jom. Proses pertama untuk pendaftaran ialah pergi ke kaunter pendaftaran untuk ibu bapa mengisi surat akuan di sini. So APP ni akan bantu ibu bapa terangkan proses-proses tersebut. Untuk form 4 beli barang-barang sekolahan diorang. So this is our koperasi. Kita akan pergi ke sini, iaitu tempat diorang pelajar akan pergi ke sini, iaitu tempat diorang beli barang-barang sekolah diorang seperti buku ataupun cadar-cadar. So di sini ialah biro-biro koperasi yang akan bantu pelajar-pelajar kat sini. Lepas pembelian dijalankan, Badis akan bawa pelajar-pelajar tingkatan 4 masuk ke asrama. Itulah saja hari pendaftaran tingkatan 4 bagi tahun 2025. Saya Haja Sofia dari TVPSS. Sekian saja, kita bertemu lagi. Bye-bye.